UMNO bahagian Shah Alam dalam Perhimpunan Agung UMNO 11 Jun kita ada buat memorandum yang kita beri kepada setiausaha politik kepada Menteri Kerja Raya Datuk Shazliman mengenai bantahan kita supaya tol sama ada tol Batu Tiga atau tol Sungai Rasau ni dimansuhkan. Dan sampai ke hari ini kita belum dapat apa-apa jawapan dari pihak kementerian. Dan sekali lagi kami di UMNO bahagian Shah Alam ingin merayu kepada Perdana Menteri supaya salah satu tol Batu Tiga atau Sungai Rasau ini dapat dimansuhkan. Kerana selama ini warga Shah Alam dan warga Kelang, warga Subang Jaya, kita terpaksa bayar pergi balik kedua-dua tol ni RM1.10 di tol Sungai Rasau, di tol Sungai Rasau RM1 dan di tol Batu Tiga RM1.10. Total RM2.10 dan pergi balik RM4.20. Kita terpaksa bayar, warga terpaksa bayar. Jadi kalau salah satu tol ni dapat kita mansuhkan atau kita tutup, setidak-tidaknya dapat mengurangkan beban yang hari-hari warga Lembah Kelang, terutamanya di sekitar Kelang, Shah Alam dan Subang Jaya ini, dan orang yang bekerja di Kuala Lumpur harus bayar setiap hari. Dan kita pun berpandangan bahawa tol ini sudah hampir lebih 20 tahun mengutip tol, dan jalan ini pun bukan jalan baru yang sebenarnya. Jalan Federal Highway ini jalan yang diperbesarkan. Kalau dari segi kutipan selama 20 tahun lebih ini, dah lebih pada, kita rasakan dah sudah lebih daripada untung lah untuk mereka meraih keuntungan. Jadi sudah sampai masanya kita merayu sekali lagi kepada Perdana Menteri dan Menteri Kerja Raya supaya dipertimbangkan untuk ditutup salah satu tol ini untuk meringankan beban warga kota Shah Alam terutamanya. Cuma kita nak bagi tahu bahawa jarak antara tol Sungai Rasau dengan tol Batu Tiga ni bukan satu jarak yang jauh. Maknanya lebih kurang dalam 5 km dan sepatutnya kita hanya ada satu tol. Dan seperti yang saya katakan, tol yang ada ni pun dah lebih pada 20 tahun. Saya rasa kalau dari segi keuntungan pun mereka dah dapat balik. Jadi sudah sepatutnya kita menegaskan di sini supaya salah satu tol ini ditutup untuk meringankan beban warga Kelang Valley, terutamanya di antara Kelang, Shah Alam dan Subang Jaya dan Kuala Lumpur pun sekali. Kita dah ada buat di UMNO bahagian, di mesyuarat Perhimpunan UMNO bahagian pada 11 Jun kita dah buat secara resmi, dan dalam persidangan pun, dalam persidangan Perhimpunan UMNO bahagian. Cuma sekarang ni kita tak dapat feedback daripada kementerian. Daripada Kementerian Kerja Raya tidak ada feedback yang menyatakan sama ada bila nak ditutup. Jadi kita merayu dan kita mendesak jugalah supaya dapat disegerakanlah untuk kebaikan. Kerana banyak tol-tol lain yang di sekitar Klang Valley ni ada yang dah ditutup, lebih baru pada yang ini. Ada di Grand Saga umpamanya, ada di setengah-setengah tempat yang kerana lebih baru pada ini pun dah ditutup. Sedangkan ini yang paling lama sekali. Jadi itulah harapan kita UMNO bahagian Shah Alam yang pada mulanya mendesak, dan kita sekali lagi lah mendesak dan merayu supaya dapat dipertimbangkan. Untuk orang yang bekerja macam saya ni kira baguslah untuk dihapuskan kan. Jadi tak payah, bukan diskaun, tak ada apa lah. Untuk tol Batu Tiga ni tak ada. Baguslah. Jadi jimat lah untuk orang. You punya laluan ni mana? Saya Tak. tiap-tiap hari Shah Alam, Taman Melawati, Shah Alam, Taman Melawati. Jadi anda kata kalau tol ni tak ada, you rasa ringan tak apa? Memang Ya. But must be reasonable lah not to be demolished totally. Because it's burdening for the rakyat. So what is your opinion, sir? Is it good for this toll to be demolished? Yeah, it's good lah. Good, huh? How frequent you use this? Oh, many because it's jam lah. Jam, huh? That's the problem. We pay money, no service. And then if this toll is no longer exists, is it really benefit for the rakyat in this Klang Valley? Yeah. It's good. Yeah. Okay. But you know, it's a jam. We pay money, no service, no jam, still jam. Good, yeah. That's the problem. Same like Damansara toll. Taman Tun, some more worse. Okay. Pay, no service. Betul kan? Dia bayar duit, nanti jam. Okay. So like if service, then okay lah. Yeah, yeah.
Okay, thank you. Thank you. Oh, apa nak bayar ni? Dah lama saya bayar dah. Berapa tahun dah? Berapa tahun dah? I think many years. I think at least ada 20 years. I don't know. So, ini tol kalau tak ada lagi, is it good for the rakyat? Of course, very good. Sometimes you lepas bayar lagi jam lagi buat apa bayar? What is the point of having toll? What you help us, I pay but I never get whatever. I mean the convenience I need. Tak ada mana ada kan? Okay. It's very good. Demolish lagi bagus. You from where? Listen. Okay. Thank you.